diri mencari sinar, secebis cahaya menerangi laluan. Ada kalanya langkahku tersasar, tersungkur di lembah kegelapan. Bagaikan terdengar bisikan rindu, mengalun kalimah menyapa keinsafan. Kehadiranmu menyentuh kalbu, menyalakan obor pengharapan. Jika ku kealpaan, kau bisikan, bicara keinsafan. Kau beri kekuatan jika aku diuji dengan dugaan. Saat ku kehilangan keyakinan, kau nyalakan harapan. Saat ku meragukan keampunan Tuhan, kau katakan rahmat-Nya mengatasi segala. Menitis air mataku keharuan kepada sebuah pertemuan. Kehadiranmu mendamaikan hati yang dahulu keresahan. Cinta yang semakin kesamaran, kau gilap cahaya kebahagiaan. Tulus keikhlasan menjadi ikatan dengan restu kasih-Mu, oh Tuhan. Titisan air mata menyubur cinta, dan rindu pun berbunga mekar tidak pernah layu. Damainya hati yang dulu resah keliru. Cintaku takkan pudar diuji dugaan, mengharum dalam harapan. Mogahkan kesampaian kepada Tuhan, lantaran diri hamba kerdil dan hina. Syukur sungguh di hati ini. Kami daripada kru pembersihan mengucapkan selamat maju jaya di sekolah baru. Selamat bertugas di sekolah baru. Selamat maju jaya di tempat yang baru. Kami akan sentiasa merindui Tuan Pengetua kami yang kami sayang. Okey. Bye. Kami meminta supaya Tuan agar tidak melupakan kami yang masih berada di sini, dan doakan kami semoga kami dapat terus berbakti kepada anak-anak SMK Pulau Indah, Air Indah. Maksudnya kalau di kampung tu mampirlah, orang Jawa ngomong mampir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu bersaudara. Mudah-mudahan walaupun kita berjauhan, berpisah, tapi hati kita berpahut pada ukhuwah Islamiah. Selamat maju jaya kepada Tuan Pengetua kami yang akan bertugas ke SMK Banting, dengan ucapan selamat maju jaya dan jangan lupakan kami kat sini. Bye. Saya Amirul Fikri daripada PT Kewangan SMK Pulau Indah mengucapkan selamat maju jaya lah kepada Tuan. Semoga terus maju jaya di tempat baru di SMK Banting. Jangan lupakan kami di sini, Tuan. Selamat maju jaya dan terus cemerlang di sekolah baru. Mohon ampun maaf atas segala kesalahan. Semoga kita berjumpa lagi dan dapat bekerjasama sekali lagi. Terima kasih. Doa kami semoga Tuan semakin cemerlang di sana dan berbahagia di samping keluarga tercinta. Terima kasih atas segala tunjuk ajar dan for everything lah. Okey, selamat maju jaya Tuan. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas tunjuk ajar sepanjang lebih kurang hampir 2 tahun di SMK Pulau Indah.
Saya juga ingin mengambil kesempatan ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang beriman bersama terdapat salah dan juga silap, dan halalkan apa saja yang termakan dan juga terminum. Sekian, terima kasih. Izinkan saya, Tuan, menyampaikan 2 bingkisan pantun buat tetapan Tuan. Dari Pulau Indah pergi ke Banting, nasi ambeng, warisan berzaman. Jasamu Tuan tidak terbanding, terus kekal menjadi kenangan. Nasi ambeng dimakan perlahan, warisan zaman yang tidak hilang. Bimbingan Tuan penuh pengajaran, jadi bekal untuk berkembang. Okay, Assalamualaikum Cik Rizal. Kami di sini doakan Cik Rizal dipermudahkan segala urusan, lebih cemerlang, lebih banyak lagi kecemerlangan, kegemilangan ya yang boleh Encik Rizal bawa di sekolah yang baru. So untuk kami di sini, jangan lupakan kami, ingatlah kami di sini. InsyaAllah semoga ukhuwah yang kita jalin selama ini akan terus berpanjangan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga SMK Pulau Indah yang saya cintai, yang saya sayangi, khususnya kepada rakan-rakan mentadbir dan rakan-rakan guru serta anak-anak yang saya kasih sekalian. Pertama dan selamanya saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan atau memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan, kesilapan dan keterlanjuran sikap saya jika ada sepanjang saya berkhidmat di SMK Pulau Indah ni selama 2 tahun 2 bulan, bermula daripada 2023 yang lepas. Sesungguhnya pertukaran saya ini adalah pertukaran atas perkhidmatan yang dituntut oleh pihak JPN, dan saya pun tidak menjangka pertukaran ini. Bagi saya setiap pertukaran itu adalah ada hikmah dan ada rezeki di mana-mana, ada rezekinya di situ. Jadi kepada semua rakan-rakan mentadbir, saya mohon supaya teruskan legasi kecemerlangan SMK Pulau Indah ini. InsyaAllah guru-guru SMK Pulau Indah ini sangat membantu dan memberikan sokongan serta sangat terbuka untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan. Saya harap, saya juga percaya SMK Pulau Indah akan terus cemerlang dan gemilang di masa yang akan datang. Kepada kepimpinan baru, terutamanya pengetua yang akan menggantikan tempat saya amat mengharapkan tuan-tuan dan puan semua, rakan-rakan guru, anak-anak murid yang saya kasih sekalian dan juga warga SMK Pulau Indah memberikan sokongan kepada pengetua yang baru. InsyaAllah dengan kebersamaan, dengan kerjasama dan sokongan semua pihak, saya pasti SMK Pulau Indah akan menjadi sekolah yang terbaik di daerah Kelang ini. Sekian, sampai jumpa lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.